Okey, hari ni kita nak buat apa? Hari ni kita ada satu rod ni. Kita buka luar rod ni. Rod ni saya pernah review dulu Rod ni saya pernah review. Lepas tu bila pakai dia mengalami satu masalah. Masalah dia ada piece yang kedua ni. Dia punya ni pecah. Seramik dia pecah. Dah tinggal separuh kat situ. So saya dah beli seramik baru dah. Saya beli kat Shopee Kalau korang nak beli, nanti saya bagi link. Biasa link kat bawah, link kat description. Korang boleh cari kat situ. Okey, ni gum dia. Gum epoxy dia. Ni gum epoxy. Boleh ikat blank juga. Lepas tu boleh letak sikit-sikit lah dekat sini. Gum ni saya beli murah je gum ni, dalam RM15 sebenarnya. Okay. Lepas tu kita beli ni lah, seramik ni. Seramik ni 2 ke RM4. Saya beli yang murah-murah je, sebab dia kat bawah ni. Sebelum satu bawah ni ada satu lagi yang last ni. Sekejap saya buka. Ada satu lagi yang last. So dia tak ni sangat lah, tak menekan sangat. Yang penting yang last ni dengan yang pertama. Yang pertama elok. So yang ni yang kedua terakhir. So kita dah beli. Saya dah ukur saiz ni. Saiz dalam ni ke dalam ni saya dah ukur. Saya tengok macam ngam. So saya ambil yang baru ni, saya try masuk. Masuk pada depan boleh, masuk ke belakang boleh. Dia ngam-ngam lah. Dia ngam-ngam. Kalau korang tekan sikit ni, dia masuk lah. Okay. Dia ngam-ngam. Nampak? Dia ngam-ngam. So korang kena bancuh dulu epoxy ni. Road building epoxy. So kau kena campur A dengan B. Kita buka. Ada dua tau, A dengan B. Okay, epoxy ni jadi ni B, yang ni A. Kau nak bancuh sama banyak. Yang ni satu titik, yang ni satu titik. Bancuh, kacau. And then kau letak lah kat muka ni, supaya dia tak tertanggal. Tapi ni memang ketat ni, payah nak tanggal lah ni. Okay. Alright. Nanti saya buat video selalu nak pasang ni. Saya nak bancuh ni dulu. Saya cari bekas. Mana bekasnya dulu. Okay. Okay. Korang ngasah sikit. Nak buang kesan-kesan gam lama. Okay. Dah bersih. Okay. Cara pakai dia ni, kita titikkan sikit. Dalam 2 titik. Kita titikkan B ni pun 2 titik. Tu kita ambil tempat ni, kita kacau lah dia. Nampak ni, saya letak lah sikit je. Kita pakai sikit je, kita tak pakai banyak. Sebab kita bukan nak buat ganti guide ni semua. Kita letaknya kena letak benang kat sini kan. So kita nak ganti dia punya seramik je, seramik guide ni je. So kita dah kacau bagi sebati agak-agak. Dan kita boleh letak dekat permukaan dia. Kita letak dekat permukaan ni, cantik. Sehingga korang rasa rata lah. Letak banyak-banyak sikit tak apa. Okay.
Si dia keras, dia cantik lah. Okey, dah letak banyak tu. Agak-agak banyak tu korang boleh masukkan ya. Masukkan dari bawah boleh, daripada depan boleh. Tapi saya masukkan dari bawah lah. Oops. Okey, dia dah masuk tu. Korang tekan sikit. Fungsi kita kertas pasir tadi supaya benda ni senang masuk lah. Korang tekan sikit. Okey, dah masuk dah tu. Dah masuk lah. Okey, korang tengok sini. Dia dah rata. Okey. Okey, korang tengok sini. Dia dah rata. So, bila dia dah rata tu, korang lap tangan korang. Lepas tu korang lap sikit-sikit tepi-tepi ni. Sebab ada lebih-lebihan dia tu. Kan? Korang lap sikit tepi-tepi ni. Tu korang letak sikit lagi. Letak sikit-sikit kat tepi, bukan kat tengah, kat tepi dia. Kat tepi dia ni. Kat tepi dia ni korang letak. Ambil lagi sikit. Korang letak je kat tepi-tepi dia. Bukan kat tengah-tengah tau. Kat tepi-tepi dia. Okey, kita siap. Letak belah belakang pula. Okey, kita ambil porsi ni. Kita letak belah belakang ni pula. Bukan kat dalam dah, kat tepi dia je. Okey. Korang ambil porsi ni semua. Korang ambil semua habis lah. Okey, korang letak tepi-tepi dia. Okey. Alright. Dah siap. Okey. Dah siap. So, kita biar dia kering lah. Dalam 10 ke 15 minit. So, saya tukar guide ni. Guide ni patah. So, saya beli guide ni. Ada 5 RM2 saya rasa. RM2 per osin nanti lebih kurang. Tapi ni boleh jadi spare part nanti. Okay. Lepas tu saya ada beli ni juga. Saya ada beli end cap ni. Ni untuk road pantai saya. Ngam tak ngam saya tak tahu ni. Rasa macam ngam. Okay, end cap ni. Lepas tu saya ada beli trigger ni. Trigger ni nanti saya bagi tahu cara nak pakai dia. Okay, pressing accessory ni, trigger ni. Saya bagi tahu cara nak pakai dia. Ada tekan ni. Saya pun tak pasti lagi saya nak pakai dia. Nanti saya cuba. Okay, lepas tu kita ada beli ni. Ni. Ni pun untuk road pantai saya juga lah. Getah ni. Getah rod ni. Okay. Itu saja video saya untuk kali ni. Jangan lupa like, comment, share video kawan. Dan sekali guys, tolong subscribe guys. Bye. Tengok. Dia dah kering. So, lawa lah. Nampak? Nice je. Nice je kan. So, kalau korang nak buat sendiri pun boleh. Tak masalah, tak payah upah kedai. Cuma perlukan beli barang-barang je lah. Modal je lah. Okay.